Nura ada dapat satu soalan. Akak, kawan saya ni buat barcode. Lepas tu dia tak tutup aurat. Macam mana saya nak dakwah? Nura ada seorang kawan ni. Dia memang jenis buat barcode jugalah kan. Tapi, saya nak cerita pasal orang-orang yang dikaitkan dengan mental illness ni kan. Kadang-kadang, ada orang dia selalu ingatkan, okay, kenalah solat, baca Al-Quran banyak-banyak, apa semua. Yes, dia sebenarnya buat je. Tapi diorang ni, masalah dalaman diorang punya perasaan tu hanya diorang je yang tahu. Macam mana rasa sakitnya, momen-momen yang kaitan dengan depression dan sebagainya ni. Diorang sendiri tak tahu apa yang orang-orang ni hadapi. Everything ada jalan dia. Diorang juga tengok fighter-fighter depression, anxiety dekat social media. Banyak je cara-cara atau tips yang diorang share, diorang overcome sakit diorang tu. Diorang yakin dan pasti orang-orang kat luar sana tu very strong lah sebenarnya. Tak semua orang hadap benda ni. Cuba sama-sama cari inisiatif dan cuba untuk cari surrounding yang lebih baik. Diorang doakan orang-orang yang menghadapi masalah macam ni tetap kuat dan dapat overcome this thing, okay? Sampai sini faham?